Okey, sekarang kita nak pergi ambil anak-anak balik sekolah. Okey, dah sampai sekolah diorang. Hari ni lambat sikit ibu. Jom pergi ambil diorang. Zayan. Zayan. Apa je lah yang dia beli tu. Hello. Hai, Assalamualaikum. Salam. Ya, Zayan. Okey tak? Botol air bawa tak? Bawa dalam beg. Okey. Beg duit dalam beg makanan. Oh, beg duit dah jumpa dah? Alhamdulillah. Jumpa kat mana beg duit? Dekat bawah meja. Oh, nasib baik. Okey, next time jangan hilang lagi jangan tertinggal, okey? Ibu, Ya. tadi kan dekat ikan tu Ha. dah tak ada air. Kalau ikan tak ada air, kering. Air kering. Lepas tu dah nampak ikan lah sikit-sikit. Lah, kesiannya. Ke panas sangat? Mati ke ikan tu? Mati ke? Ada yang satu mati. Dia dah Lah. tak boleh gerak. Dekat Yelah. tanah. Lah, kenapa pula boleh air kering pula? Entah, betul-betul tak ada air tu lah. Ya tengok je kat situ dengan Jaya. Lah, kesiannya. Tak tahu siapa yang ambil airnya. Yalah, kalau air kering, tak tahulah, harap-harap esok dah tak ada air dia. Kesian nanti semua ikan mati kan? Tadi Tia tengok dekat sana dengan Zayan kan? Okey. Dengan Yaya. Okey, jom gerak. Okey, disebabkan ibu AKF hari ni, so hari ni bawa orang pergi masjid terus. Makan kat masjid, tukar baju kat masjid, terus pergi sekolah agama. Kalau tak AKF, diorang pergi taskah. Belum siap. Nasi belum siap. Jadi bol lagi. Salah ibu nak jadi bol satu. Lagi nak kulit ayam. Kulit ayam. Kulit ayam pedas. Kulit ayam pedas. Sekejap. Kakak ambil dua. Ibu satu. Tak apalah dia nak pegang-pegang lah. Dah. Sarah ambil air. Ni. Ha. RM1. RM2. Dua je. RM2. Ayam satu.
Ni Masjid Ainuddin Wahid Taman Universiti. Ren, masuk masjid dulu lah makan. Jangan makan berjalan. Okay, ambil baju. Ambil apa? Ambil tisu sekali. Botol air dia dalam beg. Wan Sarah. Boleh solat terus lah. Buang sampah dah. Sampah. Jangan letak kat baju ya, tutup. Saya beli apa? Alam. Yang beli apa hari ni? Yang beli hari ni. Air teh ais dengan Dengan jari buah kulit ayam. Okey. Kulit buah ni. Dan beli kulit ayam, kenapa makan ibu punya? Nak ambil satu saya? Ambil satu. Dah solat belum? Ya dah. Okay, jom pergi sekolah agama. Betul. Sayang, jom.
sekolah agama sebelah masjid je. So jalan kaki je. Balik tunggu Kak Wafikah ya. Okey, apa? Balik tunggu Kak Wafikah. Okey, salam dulu. Bye-bye. Bye. Okey, pimpin jangan pimpin kakak. Okey, boleh jalan go. Okey, sekarang second round nak ambil abang pula, tahap 2. Okey, tunggu Rizwan pula. Rizwan ambil dari sekolah perusahaan, hantar dekat Taskar. Dia transit kat Taskar, nanti pergi sekolah agama naik van je sebab dia tahap 2 masuk sekolah agama pukul 3.30. Kalau tak AKF, adik-adik dia tadi pun biasa ambil dari sekolah kebangsaan hantar ke Taskar. Balik sekolah agama naik van. Hai, sorry lambat. Baru hantar adik-adik pergi sekolah agama tadi. Okey tak? Okey. Sebenarnya dia tak sekolah agama sebab dia kata sakit kaki, lepas tu terjatuh kat sekolah kebangsaan. Kaki dia bengkak. Abang tak sekolah agama, so kita teman Abah makan sekejap. Dah nak makan apa? Siapa yang suka pedas memang sesuai datang sini sebab kat sini makanan dia semua pedas-pedas. Ada macam-macam stesen. Stesen soto, stesen goreng-goreng, roti bakar, roti jala, dessert, kuih-kuih. Ibu nak ni. My favourite. Lopez. Dia ambil apa tu? Dadih apa tu? Bawah dia? Bawah dia? Bawah dia tak tahu. Tak tahu, nanti buka tadi. Dah cantik dah anjung desa Cik Alam Nobek ni. Makin besar, makin cantik. Macam-macam ada. Cikong. Bakso. Tahu lah. Tengoklah nanti.